Jangan sesekali makan sebelum kita buat ibadah korban. Nak tahu kenapa? Jom dengar ni. Solat hari raya ni ada dua jenis, iaitu hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidilfitri ni sunat makan dulu sebelum keluar solat. Adapun hari raya Aidil Adha sunat tak makan dulu sampai lepas solat raya. Kenapa berbeza? Hari raya Aidilfitri kita disunatkan makan dahulu supaya membezakan antara bulan Ramadan dan juga hari raya. Kita sambut kemenangan dengan makan dulu. Hari raya Aidil Adha pula, kita nak makanan yang pertama masuk dalam perut kita pada hari tersebut adalah daripada daging korban. Sebagaimana ada riwayat menyebut bahawa Rasulullah SAW tidak makan pada hari raya Aidil Adha, iaitu raya haji, sehingga baginda pulang dan makan dari hasil korban. Kalau kita makan siap-siap sebelum solat hari raya haji, kita dah terlepas satu sunnah besar yang hanya datang setahun sekali je. Bukan sekadar sunnah, tapi ada hikmah besar di sebaliknya. Percayalah, nak ikut Nabi, inilah peluangnya. Jom share video ni, biar ramai lagi orang tahu dan dia dapat amalkan benda ni dan dia dapat pahala yang besar pada hari raya Aidil Adha nanti. Nak berilmu, ingat Ustaz Kembar Hafal.